Selamat pagi Turki. So hari ini kami akan meneruskan perjalanan ke Istanbul dan seterusnya ke Galata. So jom. The biggest church into mosque. It is still wall. The high wall, middle wall, and third small wall. That's why it was impossible to capture the city. It was besieged 32 times before Muhammad al-Fatih. This is Kennedy Avenue. So from here, it was seaside actually. This 1960s. The fashion show. Anybody wants to join fashion show? You are welcome. Don't be shy. Yeah. And on the right side, the most beautiful. The wall system of construction. From that, they were observing the area. And Süleymaniye Mosque, right hand side. Beautiful mosque. Süleymaniye. Sultan Süleyman and Hurrem, his wife. Asia cross to Europe. And other side is Asia. Other side is Asia. And where's Marathon Bridge? Marathon Bridge, we can't see from here. Further down. Yeah. Bila kita ada peluang untuk travel atau berjalan ke tempat orang, kita bukan saja nak tengok tempat orang, tempat yang baru tu, tapi macam mana untuk kita nak tengok dunia dengan cara yang lebih baru. Sebelah sana tu Hagia Sophia. Masa kami sampai, bangunan struktur luar tu duk tengah dalam construction lagi lah, tapi tak sure sebab apalah mereka buat construction tu. Bangunan ni telah dibina lebih kurang 1,500 tahun yang dulu, menyaksikan tamadun manusia terbina bersama dengan dia. Apabila kita mengetahui pasal sejarah dan kisah di sebalik batu-batu Hagia Sophia ni, barulah kita mula memahami yang Hagia Sophia ni bukan sekadar binaan. Ia adalah saksi kepada jatuh bangunnya sebuah tamadun. Satu masa dulu, Hagia Sophia ni pernah jadi gereja yang terbesar di dunia. Kemudian jadi masjid. Dan dia pernah jadi muzium juga. Alhamdulillah, hari ini dia kembali jadi masjid. Sir, brother, come closer, please. I beg you. Come closer. Dulu lira yang pertama hari ni, kami belanja dekat masuk toilet dulu. Ni aku dah ada di depan. Belakangku Hagia Sophia yang sedang dibina. Saya tengok belakang tu, dia baru duduk tengah buat. Lepas tu dari belakang tu Masjid Al-Fatih. Ni 10 lira yang pertama kami belanja. Masuk di dalam toilet. So ni perjalanan. Ada masjid, ada Blue Mosque. Kita boleh tengok Masjid Biru yang berdiri megah dengan menara-menara dia. So, bila kita nampak masjid ni, memang nampak tenang, nampak cantik dan masih ramai lagi orang yang mai ke masjid ni untuk mencari ketenangan. Sama macam mana seperti dia mula-mula dibina ratusan tahun dahulu. Du gentil, ouais. Ils sont là, regarde. Masya Allah, memang ramai sangat orang beratur
tak kira Muslim, tak kira Inilah non-Muslim untuk beratur nak masuk suasana di masjid. dalam. So aku ambil keputusan untuk tunggu dan pusing-pusing di persekitaran luar masjid ni dululah. Setelah lebih kurang dekat 40 minit macam tu menunggu, lastly aku dapat juga masuk dalam masjid ni, alhamdulillah. Wow, bila melangkah masuk tu memang so amazing lah dalam masjid ni. Masjid ni pun dapat nama Masjid Biru ni bila mana ada lebih 20,000 jubin iznik berwarna biru yang menghiasi ruang di dalam masjid ni. Yang aku boleh kata pasal masjid ni, wah memang menarik. Dia membawa ketenangan bila kita masuk dalam ni. Yang paling penting sekali, ia menjadi simbol keharmonian, simbol sejarah dan simbol warisan bagi Istanbul. Masjid ni dibina pada tahun 1616 oleh Sultan Ahmad pada masa tu. Bagi aku, setiap kali aku berjalan, aku tak maulah bawa balik gambar atau bawa balik video sahaja. Apa yang aku nak bawa balik ialah pelajaran. Bahawa tamadun boleh berubah, kuasa juga boleh bertukar tangan, namun ilmu, sejarah dan keimanan akan sentiasa meninggalkan jejak untuk generasi seterusnya. Mungkin itulah sebenar kita semua kena berjalan dan mengembara. Kita keluar dia pun kami keluar kot ni. Suasana bagi non-Muslim biasanya mereka akan masuk ikut sana. Situ. Alhamdulillah.